Macam mana saya nak bayar ni pakcik? Pakcik, saya tak boleh bayar pakcik. Tolong. Apa cakap? Adik lah. Dia nak kan? Yelah dia cakap. Mami, lama lagi ke adik dengar Abang Umar nak kena buat macam ni? Apa salah kami, Mami? Kami tak buat salah pun. Umar tak ada buat salah? Betul? Ambil barang, letak slow-slow. Ambil barang, letak slow-slow. Sekarang dah ingat? Suka capak-capak barang kan tangan tu? Dah ingat dah, Mami. Kira ni latihan untuk Umar lah. Ya, betul. Supaya lepas ni tangan Umar tu dah tak capak-capak barang lagi. Habis adik latihan apa pula? Adik tak pernah capak barang pun. Memanglah adik tak capak barang. Tapi adik selalu lupa. Dah sampai pun. Ui, gempak packaging dia. Sekarang adik pakai sunscreen ni siap-siap. Mami nak naik atas, nak bersiap ke atas. Okey? Amanda! Kenapa bagi teddy bear tu pakai sunscreen? Mami cakap takut kulit rosak. Adik tak nak kulit labu bani rosak. Sekarang ni teddy bear tu bernyawa ke? Picit dekat tangan, ratakan, sapu dekat muka. Picit dekat tangan, ratakan, sapu dekat muka. Oh, kiranya hari ni latihan adik pakai sunscreen lagi, Mami? Iya, hari ni hari latihan untuk anak-anak Mami. Okey? Okey. Buat, jangan berhenti. Semua sekali RM3 eh? Nah, macam mana nak bayar ni? Nah, macam mana nak bayar ni? Macam mana nak bayar ni? Macam mana nak bayar? Pakcik, macam mana saya nak bayar ni, pakcik? Pakcik, saya tak boleh bayar, pakcik. Tolong, pakcik.